Ada yang tanya, kenapa anak lambat membaca? Ramai ibu ayah yang risau bila tengok anak lain dah boleh membaca, tapi anak kita masih lagi terkial-kial. Sebenarnya, setiap anak berkembang mengikut kadar yang berbeza. Ada yang cepat tangkap huruf dan bunyi. Ada pula yang memerlukan sedikit masa dan latihan tambahan. Ia bukan tanda anak kita lemah atau tidak bijak, tetapi mungkin asas kemahiran membaca mereka belum benar-benar kukuh. Antara puncanya mungkin kurang pendedahan kepada buku sejak kecil, belum kuat dari segi fokus dan ingatan, tidak kenal huruf ataupun bunyi fonik dengan baik, atau tidak biasa mendengar orang membaca kuat di sekelilingnya. Kadang-kadang juga anak masih lagi belum cukup yakin dengan diri sendiri. Apa yang paling penting bukanlah membandingkan, tetapi memberi peluang dan ruang untuk mereka ini belajar dengan cara yang menyeronokkan. Ajak anak baca bersama setiap hari walaupun sekejap. Sebut bunyi huruf satu demi satu dan raikan setiap kemajuan kecil anak. Bila anak rasa seronok, keyakinan mereka akan meningkat dan bacaan akan datang dengan lebih mudah. Perjalanan membaca ini bukan ianya perlumbaan, tetapi adalah proses membina cinta kepada ilmu dengan bimbingan guru, doa, sokongan ibu bapa. InsyaAllah anak kita akan sampai ada kemahiran boleh membaca, insyaAllah.